Isteri kepada pelawak Syuib iaitu Wati Hanifiah meluahkan rasa syukur yang sukar digambarkan dengan kata-kata selepas kelahiran cahaya mata pertama mereka bersama. Menerusi perkongsian di Instagram, Wati berkongsi rasa bahagia apabila dikurniakan seorang anak perempuan yang diberi nama Akira Juwita Zahra. Dalam luahan penuh emosi itu, Wati mengucapkan terima kasih kepada anaknya kerana memilihinya dan Syuib sebagai ibu bapa. Katanya lagi, kehadiran Akira menjadi satu lagi hadiah terindah daripada Allah dalam hidupnya selepas dipertemukan jodoh bersama Syuib. Bagi Wati, perkahwinan mereka sendiri sudah cukup memberi kebahagiaan yang besar dan kini kehadiran seorang bayi perempuan melengkapkan lagi kasih sayang dalam keluarga kecil mereka. Dia juga berharap Akira akan menjadi ikat kasih antara dirinya, Syuib serta abang-abang dan kakaknya. Perkongsian itu kemudian turut mendapat perhatian Syuib yang meluahkan rasa cinta dan syukur buat isteri serta anak mereka. Ramai yang tersentuh melihat perjalanan hidup Syuib yang kini kembali menemukan kebahagiaan selepas melalui pelbagai fasa suka dan duka dalam hidupnya. Kadang-kadang, hadirnya seorang anak bukan sekadar membawa kegembiraan, tapi juga menyatukan hati-hati yang sedang belajar untuk bahagia semula. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.